untuk channel dari Supaya 78. Jadi pada hari ini aku akan buat RP para tak normal. Jadi intro dulu dan korang masuk dalam cerita RP aku kali ni kan. Masuk ke dalam podcast aku hari ni kan. Mantap betul. Okay, kita bersama dengan asisten aku iaitu Hawa. Eva kot. Eva silap. Okay, Eva, kita hari ni kita nak lokasi apa nama? Lokasi kita punya tempat paranormal kita kat mana? Kat satu rumah. Dekat satu rumah tu, apa nama rumah tu? Dah tak. Tapi rumah tu dekat negeri apa? Saya tidak tahu. Okay, tak tahu. Jadi marilah kita pergi bersama-sama untuk pergi rumah tu, okay? Jadi let's start it. Cut. Cameraman kita Ron Pedron. Okay, Hawa, apa khabar? Hari ni sihat? Eva kot. Eva sihat hari ni, Eva? Sangat sehat. Okay, sangat sihat. Jadi let's go, kita masuk ke dalam. Let's go, masuk dalam. Okay, kita Bagi kameraman masuk dulu kot. Cameraman masuk dulu. Dah. Okay. Uish. Sabar. Mana Hawa? Mana Eva? Ron Pedron. Ya. Mana Eva? Saya tak nampak dia tadi. Parah ni. Kita kena cari dia. Jom tengok belah mana. Wih, ngerinya ada kubur orang. Keranda. Seram. Masalahnya, apa nama mic dekat Eva. Entahlah dengar tak ni. Okay, sebelum tu tap screen. Siapa nampak hantu bagi tahu. Wih, mayat. Bau bangkai. Dia tengok belah mana. Wih, apa tu? Aku tak tahulah, aku nampak betul tak? Kenapa? Tak tahulah, kita naik atas tu. Apa tu? Macam ada mantra lah. Mantra. Yang ni YB. Bu. Siapa lah buat mantra ni? Seram Kita. Apa tu? Hilang. Cameraman tengok-tengok juga apa nama tingkap tu. Seram ni. Okay, kita tengok ni. Ada mantra Cameraman, tangkap gambar. Dah. Okay, mantap. Kita tengok belah ni. Kat sini pun ada keranda. Kat sini pun ada sama. Banyak betul mayat dalam rumah ni. Tap screen. Okay. Kameraman nampak sesuatu. Apa? Ada orang komen. Nampak hantu. Viewer nampak hantu. Dekat mana? Dia orang kata dekat tangga. Dekat tangga. Ikut saya, follow. Satgi awak hilang. Siapa pula ni? Budak mana pula ni? Kau kenal budak ni? Tak. Aku pun tak kenal budak ni. Dia cari mak dia lah. Mak dia. Siapa Benda hitam tu. Mom, Dad. Dia cari mak dia ni.
cakap tu ada sesuatu lah. Mana? Si, follow saya. Woi! Wah! Woi, ada hantu. Kameraman tak sempat record. Ni budak mana ni? Aku tak kenal ni. Dia cari mak ayah dia. Woi, tengok tu. Mana? Please, tengok signboard tu. Signboard. Mana? Hati, rumah ni berhantu. Weh! Mapa? Memanglah berhantu. Kalau tak, kita tak pergilah. Okey. Kita kena cari juga benda tu. Benda tu mesti sorok hawa. Weh! Rakam! Weh! Woi. Tolong. Ikut. Hati-hati kameraman, takut awak hilang. Patutlah, saya tak sempat baca ni. Woi. Tengok ni. Dilarang masuk. Tak tahu pula tempat ni betul-betul keras. Cameraman, okey lah cameraman? Okey. Tapi saya rasa macam tak sedap badan lah. Okey. Tak apa. Kita kena cari benda tu juga. Suruh keluarkan hawa. Eva, silap. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin. Keluarlah. Menunjukkan diri kamu. Ni dia. Ikut dia. Mana dia? Hilang. Sebab mana nak bagi? Uish, tak pagi lah. Okay guys, sampai di sini aja video kita kali ni. Just korang suka dengan video ni, like, comment, subscribe, share dengan korang-korang. Bagi YouTube kita lompat sikit. Bagi siapa yang seronok RP hari ni. Okay, mantap. Hello, say hey. Okay, kalau korang nak tengok macam Eva dapat kembali ke dunia nyata ke tak, korang boleh korang boleh komen part tu. Okay, yang jadi hantu pada hari ni Eva jugalah. Yang jadi cameraman kita pada hari ni Cica. Okay, sampai di sini saja video kita ni. Just korang suka dengan video ni, komen part tu.